Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Ni cik ni. Oh, hang ke? Awak call? Cik rasa cik nak berhenti pondok lah. Jangan lagu tu. Hang nak berhenti pondok pasal apa? Cik tak tahan ayah. Duduk sini kerja mengaji je. Lepas tu cik kena denda lah. Cik duk rasa macam ustaz-ustaz tak suka cik dah. Ni, Mai yang nak cerita ke hang perjalanan hidup zaman ayah mengaji dulu. Lewat! Okey. Jadi semalam Ustaz dah terangkan pasal syarat mukallaf kat antum semua. Antum semua dah hafal dah kan? Okey, jadi Hanafi, berapa syarat mukallaf yang Ustaz beritahu semalam? Kau. Bukan. Syarat mukallaf ada 8. Tu jawapan orang tak mengaji Hanafi. Syarat mukallaf ada 4. Terbangun sekarang? Tunggu apa lagi? Buat macam biasa. Macam biasa? Macam biasa tu macam mana? Macam biasa, ketuk ketampi. Ketuk ketampi dengan ayah ni dah jadi darah daging dah. Tiap-tiap hari dah kena. Tu terang kelas fiqh. Mai ayah nak cerita ke hang kelas hafalan macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ada satu hari tu, ayah lupa nak ngapai. Kelas pula waktu tu, lagi 20 minit nak habis. Hanafi, dah 20 minit dah. Hanafi, Ustaz dah cakap berapa kali dah kat hantar. Sebelum masuk kelas, pastikan dah hafal. Bukan baru masuk kelas, barulah nak kenal huruf, baru nak mula menghafal. Macam tu, kelas sejam pun tak cukup kat hantar. Ayah kena ketuk tempi lagi apa? Dia lah hang kena ketuk tampi. Habis tu, ayah kena apa? Kali ni lagi teruk. Ayah kena ni. Bagi tangan. Ayah, cik nak tanya, ayah pernah masbuk tak? Oi, apa hang cakap lagu tu? Ayah ni mana pernah masbuk cik oi? Ya ke ayah? Meanwhile, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah lawak ayah. tak selalulah kalau masbuk pun. Kadang-kadang je. Ayah, takkan nak tu je. Ada lagi denda yang ayah kena? Oi, dialah hang yang tu je. Bukan kata kena ketuk tampi, bukan kata kena tibai. Ayah pernah kena jogging 20 round. Tengah-tengah panau nak tahu tak? Letih tau. Ayah kena pumping 100 kali. Tengah panas kau hantar. Lagi letih. Ayah tak berasa nak give up ke? Dah lah ayah kena macam-macam. Kena dendanya, kena tekannya, seragam belajarnya. Ayah tak berasa nak give up.
Pernah lah ayah berasa stres, ayah berasa give up, ayah berasa betul-betul nak berhenti. Tapi ada satu momen tu yang membuatkan ayah tak mau nak berhenti. Ada satu malam tu ayah terjaga. Sebab ayah lapar ayak. Waktu tu pukul 3 pagi. Jadi ayah tengok jabat duk terang lagi. Ayah pun pergi tengok ke luar. Ayah nampak rupa-rupanya ustaz ayah masih duk merojaah untuk pengajian besok. Kat sini ayah nampak kesungguhan seorang guru untuk mendidik anak muridnya. Marah dan tegurnya seorang guru adalah kasih sayang daripadanya. Dan daripada sinilah ayah belajar untuk mencapai kejayaan bukan hanya kesungguhan daripada seorang guru, tapi kita sebagai seorang murid juga perlu bersungguh untuk mendapatkan ilmu. Inilah ayah nak pesan kat hang. Hang ingat noh. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan kerana guru kita, kita takkan kenal Tuhan kita. Ingat, penting guru dalam hidup kita. Betul apa ayah cakap tadi. Tanpa guru, siapalah kita. Terima kasih ayah. Lepas ni, Cik akan berusaha lebih lagi. Apa ni? Entahlah, aku tak tahu apa. Jom, okey. Jom.